Saya rasa macam mak dengan anak. Kan bila kita nak kena pakai apa yang pelekat mabuk sini pun dia tolong pakaikan dekat kita. So every morning pun dia greet dekat kita, "Hey, how are you? You okay tak? Kan you pening ke tak? You..." Memang dia orang akan treat kita ni, aku ni macam baby ke ni? Persediaan ni kita nak cerita, kita rakan-rakan NGO masing-masing penuh dengan program masing-masing. Macam saya dengan rakan daripada tim Muslim Care Malaysia Tuan Nasri, kita orang kalau tak silap saya 27 hari bulan Ogos baru tahu, flight kita 30. Ada kawan kita daripada rakan NGO yang lain, pagi 30 tu baru tahu kata tiket dah dibeli untuk pergi join petang 30 hari bulan. Hari yang sama. Jadi kita punya preparation tu tak ada apa sangat. Yang kita tahu, kita hanya bawa yang sekadar pakaian yang kita rasa kita boleh pergi pakai, dan kalau tak perlu kita buang itulah kan. Jadi itu saja saya rasa persediaan di Malaysia. Cuma adalah mungkinlah kita kata nak tinggal wasiat ke benda-benda macam tu, mungkin adalah sebilangan peserta, tapi mostly yang kita dapat fahami peringkat JSF ni, sebab dia non-violence punya misi kemanusiaan. Jadi tak wajarlah kita fikirkan ini adalah misi untuk berperang ke, misi untuk pergi syahid ke. Tak ada. Jadi bila misi kemanusiaan tu kita pergi, kita rasa insya-Allah kita akan pergi selamat, kita akan balik pun dengan selamat. Itulah. Untuk JSF dia ada beberapa lokasi utama, antaranya Sepanyol, Tunisia, saya di Itali dengan rakan-rakan, termasuk juga di Greece. Jadi kalau untuk saya dengan rakan-rakan di Itali ni, so actually kita orang flight memang direct terus lah. Adalah transit tapi kita ke Itali. Mostly latihan kita di Itali. So tim ikut yang kita orang punya schedule. Tim Itali antara tim yang paling lama menjalani latihan. So start kita 1 sampai 9 hari bulan. Almost 9 hari kita buat latihan di dalam gereja, di luar gereja. So latihan non-violent, latihan macam mana bila kita kena intercept, kita ditahan oleh tentera Zionis, and then law punya latihan, and then kita jumpa juga dengan few guys daripada Turki yang actually mereka ni pernah berpengalaman dalam misi Mavi Marmara. Misi ni antara misi yang paling luar biasa lah, bila mana ada 9 syahid atas kapal, 1 syahid ketika mana dibawa ke hospital. Itu antara benda-benda yang kita rasa inilah latihan yang kita rasa sebaiknya yang kita dapat, yang saya rasa agak tepat dan juga intensif lah bagi pihak kami di Itali. Latihan nak buat di masjid, actually masjid pun di Itali pun kita tahu kan, nak cari tempat masjid pun memang quite far lah daripada tempat yang kita menetap. Gereja antara tempat yang sesuai sebab majoriti daripada peserta pun peserta non-Muslim, and then gereja ni ada tempat yang kadang-kadang orang tak jangka apa benda, mungkin di gereja orang nak pray ke apa kan. Jadi bagi kita datang ada ruang yang sangat besar, ruang latihan, jadi kita guna pakai ruang latihan gereja tu. Jadi daripada tempat menginap ke gereja pun jauh, memang jauh, dalam sejam lebih baru sampai. Jadi saya rasa macam mungkin strategi dari pihak komiti JSF sendiri lah untuk buat satu tindakan yang menyelamatkan ataupun memudahkan pihak mereka sendiri dalam nak mengurus kami latihan, and then penginapan dalam bentuk jua bentuk ni lah pengurusan. Bagi perjalanan ini memang quite costly lah. Bagi saya memang satu harga yang sangat tinggi lah. Kita dimaklumkan satu orang kos dia lebih kurang dalam 40 to 50, 40 ke 50 ribu RM. Sebab dia melibatkan kapal. Kalau flight saja, tak ada masalah. Jadi dia melibatkan kapal. Kapal tu ada yang macam kita daripada tim Sumut Nusantara, yang bagusnya daripada Tuan Nadir. Kita cuba tonjolkan orang Islam daripada Malaysia, daripada Turki. Kita ada kemampuan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, kita support kapal. Jadi benda-benda macam inilah yang kita rasa, kali ni, sebelum ni orang bukan Islam saja yang pergi melalui jalan laut kan, tapi kali ni orang Islam juga pergi, tapi bukan bawa diri saja, bawa juga kapal, bawa juga makanan. Itu yang kita rasa kali ni dia agak kelainan, tapi that's why yang kita rasa harga dia mungkin sedikit tinggi lah untuk bagi setiap peserta JSF ini. Bila pengalaman yang sebelum ni, actually pengalaman daripada pihak
pihak kawan-kawan kita GSF ini lebih lebih tahulah melalui jalan laut kan. Jadi bila mana pengalaman kita Muslim Camp Malaysia pernah menghantar sukarelawan dalam Mavin Manmara. Alhamdulillah dia Allah panjangkan umur dia, hanya perlu getah kena tembak kat belakang ni. Ada 10 orang kawan dia yang lain syahid. Tapi bila kita tengok, bila dalam satu kapal orang Islam saja, dia mungkin akan jadi target. Mungkinlah kita rasa ini antara faktor utama yang menyebabkan komiti GSF tu ubah cara. You all yang Muslim, even you daripada Turki, daripada Malaysia, Indonesia, you tak boleh duduk sekali. You kena pecah. That's why saya tak ada partner. Partner saya semua orang Swiss. Kita terpaksa pecah lah. Jadi bila dalam pelayaran, kita orang kata bermusafir dengan orang-orang Eropah. Jadi semua kena hadap benda yang sama. Bukan saya seorang. Adalah yang boleh mungkin berkawan, ada wakil 2 orang Malaysia dalam satu kapal, adalah. Tapi nak kata ramai tu tak ada. Jadi mungkin itulah kita rasa antara faktor utama untuk keselamatan kita juga, rakyat Malaysia, rakyat Turki dan rakyat yang lain, peserta yang lain yang beragama Islam. Saya sebelum ni duk dengar juga sebenarnya orang Eropah ni macam mana dia punya kelakuan dia, behavior dia kan. Tapi rupa-rupanya bila dalam misi ni dia orang ni memang sangat-sangat supportive lah. Cuma peringkat awal kita nak biasakan, kita dah berkawan lama dengan orang Melayu kita, orang Cina, India tu, dia orang kita tak ada masalah. Nak bermusafir ke nak pergi mana pun tak ada masalah. Ini antara saya rasa dalam hidup saya bermusafir dalam 30 hari lebih kita orang dalam misi, berkawan dengan orang Eropah, orang Itali, Jerman, Swiss dan sebagainya. Satu pengalaman yang baru lah. Bila datang atas kapal, satu lagi kelainan yang saya rasa pelik lah. Benda apa yang saya pelik tu? Dalam pelayaran, saya 8 orang Muslim, orang Swiss, saya orang Malaysia seorang. Ada seorang Turki, nama dia Husam ni mula masuk atas kapal, kemudian dia dikeluarkan. Kos ni dia ada kemahiran kapal, dia kena pergi bantu kapal lain. Saya nak cerita layanan dia orang ni terhadap kita, saya rasa macam mak dengan anak. Kan bila kita nak kena pakai yang pelekat mabuk sini pun dia tolong pakaikan dekat kita. So every morning pun dia greet dekat kita, how are you? You okay tak? Kan you pening ke tak? You memang dia orang akan treat kita ni, aku ni macam baby ke ni? dalam yalah, kita first time dalam kapal nak belayar dalam tempoh 2 minggu kan. Jadi saya rasa mungkinlah memang dia punya sifat dia orang tu kan, sangat-sangat menghargai kewujudan kita orang baru. Dan kita pun datang daripada ASEAN kan. Jadi saya nampak memang dia orang ni memang very very supportive. Cuma buah mula itulah nak biasakan diri dengan dia orang, makan makanan dia orang, pasta dia orang pun tak sama pasta kita. Kita ni penuh dengan manis apa semua kan. Dia orang masuk dalam minyak zaitun, potong-potong jadi siap kan. Jadi itulah yang saya rasa dia orang ni memang very very close dengan kita dan sangat-sangat membantu lah. And then dia orang ni tak kedekut dengan ilmu. So saya duduk di atas kapal, nak belajar cara mandu tu okey lah, tapi nak cara memahami laut tu dia orang pun agak masa yang lama lah. Tapi daripada sudut nak kontrol kapal layar apa semua, dia orang kita dah boleh belajar lah, sebab dia orang ni memang hand on lah kan. Itu antara peluang yang saya rasa bila duduk dengan dia orang ni, kawan-kawan kita yang Eropah ataupun berbangsa Rom. Dia ada, nak kata macam mana ya? Saya kata ada 2 lah. Satu, peserta ni dia akan pergi training. Contoh kata 9 hari dia akan pergi training. So captain dengan kru ni dia akan ada training khas. Captain ni bukan kapal dia orang ni. Kapal ni memang kapal kita beli. So captain ni ada yang dia orang dah ada kapal sendiri di rumah, dan memang dia orang ni kadang-kadang laluan dia orang memang tim Itali ni dimaklumkan memang laluan lautan Mediterranean tu memang dia makanan dia orang lah, kita kata macam tu kan. Jadi dia orang tu memang pakar dalam bidang pelayaran tu. So that's why bila mana saya dengan dia orang, saya rasa macam tak ada orang kata tu isu sangat lah in term of safety. Macam yalah, kalau kata dia orang ni actually dia orang more advanced daripada kita. You Safwan, you make sure kalau malam you nak tidur di luar kena pakai life jacket. So kalau kata you nak mandi, you kena make sure you tahu berenang kan. So macam tu lah. So dia orang ni memang ke depan lah dalam bidang safety. Dia orang saya rasa macam tak ada isu sangat lah. Sumut Nusantara.